pelakon dan pengarah Farid Kamil Zahari akhirnya bersetuju melepaskan isterinya, Diana Daniel, pada pagi Isnin. Memetik laporan Sinar Harian menerusi prosiding yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di sini, Farid Kamil dan Diana Daniel sah bercerai talak satu buat kali kedua. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Peguam Syariah yang mewakili Diana, Datuk Akberdin Abdul Kadir, berkata, kedua-dua belah pihak telah bersetuju untuk bercerai secara baik dan lafaz cerai dilakukan di hadapan Hakim Syari'i Abdul Fattah Datuk Kamaruddin. Alhamdulillah, kita dah selesaikan secara baik, katanya ketika ditemui di pekarangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selepas prosiding perceraian itu selesai. Malah kedua-duanya juga dilihat berjalan beriringan sebaik keluar dari Dewan Perbicaraan pada jam 10.50 pagi sebaik kes itu diselesaikan. Ditanya mengenai keputusan laporan jawatan kuasa pendamai, Akberdin berkata ia tidak dibacakan oleh Hakim Syariah berikutan pasangan sudah setuju bercerai secara baik. Terdahulu, pada 4 November tahun lalu, Diana hadir ke mahkamah bagi membuat pendaftaran rujuk dan kemudiannya memfailkan semula permohonan cerai kali kedua terhadap Farid.